satu kegagalan yang nyata bila harga diesel naik sebanyak RM2.40 dalam masa 2 minggu. Pada 11 Mac, harga diesel dah naik RM80. Minggu lepas, 19 Mac, naik lagi RM80. Dan semalam, 25 Mac, naik lagi RM80. Jadi, 3 kenaikan hat-trick sebanyak RM2.40 dalam masa 2 minggu. Ingat lagi tak Anwar pernah kata harga minyak tinggi di Malaysia, kita beli di Thailand, beli di Indonesia, semuanya tinggi, jauh melambung pada kita. Masalahnya sekarang harga diesel di Thailand dan Indonesia lagi murah dari Malaysia. Macam mana ni? Malaysia ni negara pengeluar minyak, bro. Kalau nak banding harga minyak Malaysia dengan Venezuela, dengan Iran, dengan Qatar, ini negara pengeluar minyak, harga minyak jauh lebih rendah dari Malaysia. Kita bukan tak faham faktor kenaikan harga kerana konflik geopolitik global yang berlaku sekarang. Tapi masa berlaku konflik semasa Anwar jadi pembangkang dulu, dia maki hamun kerajaan setiap kali ada kenaikan harga minyak. Ajak rakyat turun demo di jalan raya. Saya ulang, hari ini kalau pilihan raya kita menang 24 jam, saya umum harga minyak turun serta-merta. Cara dia cakap macam dia seorang je pandai takbir negara. Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Tapi lepas diberi peluang, dia terbukti lebih gagal daripada semua Perdana Menteri sebelum ni. Belum ada dalam sejarah Malaysia harga diesel naik sampai RM2.40 dalam masa 2 minggu. Kenaikan harga diesel ni boleh jadi kesan rantaian kepada kenaikan harga barang. Ini kerana kebanyakan transportasi bahan mentah adalah menggunakan diesel dan tak semua kenderaan dapat subsidi diesel dari kerajaan. Bila harga barang naik, yang paling terkesan ni siapa? Raihan Marhain kat bawah ni lah. Kenaikan mendadak harga diesel ni satu bukti pengurusan ekonomi yang gagal dan membebankan rakyat oleh kerajaan Madanun pimpinan Anwar Ibrahim. Jadi, pesanan saya kepada PMX, kalau tak reti nak urus ekonomi, asyik nak naikkan harga minyak, bebankan rakyat, keluar dari pemerintah, biar kami je ambil alih. Kalau tak reti urus ekonomi, asyik nak naikkan harga minyak, bebankan rakyat, keluar dari pemerintah, biar kami ambil alih.